dipercayai maut, manakala 3 cedera parah selepas sebahagian rangka utama susur masuk ke jambatan kedua Pulau Pinang sepanjang 50 meter dari arah Batu Maung yang dalam pembinaan runtuh lewat petang semalam. Bagaimanapun, mengikut beberapa saksi, dipercayai masih ada kenderaan terperangkap apabila sisa jambatan seberat 200 tan itu runtuh di atas lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Yu. Dalam kejadian 7.15 malam itu, jalan di kedua-dua arah dikatakan sibuk dengan kenderaan berikutan waktu pulang bekerja. Polis menjangkakan kerja-kerja mengeluarkan mangsa yang terperangkap dalam runtuhan itu akan dikeluarkan selewat-lewatnya petang ini. Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Abdul Rahim Jaafar berkata, pihaknya sedang menunggu jentera pemotong bagi memotong sisa runtuhan kepada kepingan kecil bagi memudahkan ia dialihkan. Difahamkan lebih 10 pekerja sibuk memasukkan simen dalam rongga rangka utama jambatan berkenaan sebelum ia runtuh.